Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semua. InsyaAllah kali ini kita akan teruskan video tajwid santai bagi minggu yang kedua. Bagian yang kedua iaitu ayat 131. Okey, jadi kita akan teruskan. Bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال أسلمت لرب العالمين. Okay, first kali huruf qa. Qala aslamtu. Huruf qaf, qa tebal, qa. Qa ni huruf yang tebal, terbuka. Dia terangkat pangkal lidah tapi infitah bahagian tengah lidah. Qala as. Qala as. Pada lam, tapi hujung lidah menyentuh pada gusi gigi atas. Aslamtu. Huruf hamzah, ketatkan bunyi hamzah dari pangkal kerongkong. A. Kemudian pada sin, alirkan suara sin. As. As. Sin ada bunyi desiran. As. Kemudian sekali dengan aliran suara. Aslamtu. Pada lam, tapi ujung lidah menyentuh gusi gigi atas. Lam. Ini bunyi satu kali guna. Tu. Huruf ta. Muncul mulut. Untuk raikan pada depan. Makhraj dia dekat mana? Ujung lidah menyentuh pada belakang gigi kacip atas. Ta, ta, tu, tu. Untuk baris ni, baris depan bagi meraikan muncul mulut untuk meraikan baris depan. Tu. Aslamtu li rabbi. Huruf ra, ra baca tebal, jangan baca ra. Li rabbi. Pada ba, tahan suara, jangan mengalir suara. Li rabbi. Bukan li ram, jangan alir. Li rabbil. Okey, pada lam. Alif lam tu, alif lam qamari kan? So, kita alirkan sedikit suara pada lam. Li rabbil. Bil'a. Huruf Ain. Mesti kita kena sempitkan bahagian tengah kerongkong. A. A. Jangan A. Jangan naik suara ke hidung. A. Bi Rabbil Alamin. Okey, dekat ujung tu. Huruf Mim. Ma. Mi. Gerak arahan ke bawah. Okey, Mi. Kemudian Ya. Kita baca dengan kadar berapa harakat di sini bila waqaf 4. Jadi ma'adid li sukun kan. Sebab selepas huruf yaman ada huruf mati. Alamin. Dan pada nun ada satu kali gunah bunyi n. Alamin. Kita ulang lagi sekali. Qala aslamtu li rabbil alamin. Okey, ada masa dan kelapangan boleh hantar audio untuk saya simak kembali insya-Allah.